Assalamualaikum, hari ni kita akan shoot video wedding. So ni merupakan vlog yang pertama dan lokasi penggambaran ni berada di Kabar Kelang. Okay, kita lagi around 1.4 km lagi. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai. Ha, ya ya. Oh. Tadi makan mana guys? Ha? Tadi makan mana? Kat rumah je tak sempat nak makan ke kedai. Dah fly lah? Ya, dah fly dah. Oh, okey. Oh, kat sini Kat sini. Kau. Ha? Ya. Dah makan dah? Dah kan dah? Dah tadi dah. Makan kat mana? KL lah? Damansara tadi, lalang dekat. Oh. Okay, kita letak barang ni dalam wagon. Jawa. Kau kat mana? Ni puncak. Puncak apa? Puncak Alam? Yes. 20 minit je dari sini. Tadi dia Oh. 20 minit dekat. Di mana? Kiara. Mutiara. Oh, Bukit Mutiara. Ada kat di Kiara. Nikah kat atas. Nikah kat atas tu. Ya. Kan? Oh, ni. Atas ni. Tak apalah. Oh, kat sini ke nikah? Nikah kat atas sana tu. Oh, okey Kat okey. homestay atas. Dia bersiap-siap dekat atas gang. Kalau korang nak ke sini ke sana ikut lah. Dia atas dulu. Dia atas dulu. Kita apa ni? Okey okey. Betul. Itulah kita. Oh. Oh, ini tempat dekat sini ni ada atas punya. Wah. Uish, boleh tahan barang-barang. Nanti kita briefing dulu lah. Boleh kita beri. Ha? 4. Apa ni? RS4. Dia lagi base kan? Dia tak jauh beza lah. Tu lah. Kat sini kan? Dia ada putih. Tak apa bang. Pinjam ni bang. Dia prime dengan zoom. Hmm? Oh, prime. 5. Okay, ni kita punya videographer Ovi. Maybe pakai gimbal je lah kot. Tengok ah sini. Betul. Setting semua kalau nak beritahu kan? SLG. HLG ah. Ah. Lepas tu yang biasa kita shoot 50. Shoot 50p. Oh 50. Okey. Kita shoot 50. Dia suka 50. Oh. So dia boleh buat slow mo, real time dengan slow mo. Lepas tu white balance. White balance berapa? White balance kita pakai white balance adjustment tu. Auto. AWB. Dia auto tapi AWB dalam prefer ni. AWB. Atas lagi ada tak? Sebelah mana ni? Tu. Yang tu. Oh. AWB. Dia lain sikit. Kalau Kalam dia suka ni AWB.
Dia tak payah banyak adjust lagi kan. Tu edit tu je. Lepas tu 50p. Standard lah 50 frame per second. Case. Kalau beauty shot kita 100 frame lah. Dia setting sama je. 100. 100. Kalau beauty shot 100 lah. Oh. Kita make sure sikit. Boleh bang, saya masuk Boleh saya masuk? Boleh. Kita handsome pula. Masuk sekali lah. Go. Ni masuk YouTube wow. Aduh. Okay, lagi sekali. Buka sikit. Lagi sikit. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Tapi tak nampak ah. Naik atas. Adik naik atas. Okay. Okay, buat gaya sikit. 1, 2, 3. Okay. Alright. One more. Siap suara sekali Siap suara sekali, gaya dengan suara. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Semua tak bernafas. Kesihatan tak problem. Apa? Sebab perlu ni buah pinggang. Oh ya. Allahumma salli wa sallim ala Dalam tempur. Ha. Oh. Jalan di sini. Kalau jalan-jalan patut teram kat sini. Tak ada. tanah dengan air. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurnia dan segala sifat mesra, serasi, mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengantin ini. Dan tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar, dan lanjutkanlah usia keduanya dalam keberkatan sejahtera. Kita buat sana lah. Kita bagi lawas sikit. Lawas sini. Roll. Tapi kita buat pakai sekarang baru aku maaf. Ini pakai je dulu. Kita nak pakai sini. Nanti yang kat sana buat lagi sekali. Boleh. Peluk pula. Jangan sebelah je, dua belah. Buka je. Aku nanti lagi. Jangan kembang. Okey. Kamu fikir okey. Apa kita serahkan dia nanti. Aziz pegang dulu, pegang. 1, 2, 3 serahkan Kau close up kan? Agak close up. Macam tu. Laki punya. Awas je. Okay, ready? Sama macam tadi. Okay, go. Ya, aku close up kan. Close up. Aku kat sini boleh Boleh. Naik Boleh naik. Boleh naik. Naik je. Oh, ni bagi kan? Sekejap.
Foto okey, foto Ada lagi barang tak? Tak ada dua ya. Senyum. Senyum. Kalau ada nak niat tu. Mana yang penting? Mana yang penting? Apa yang penting? Dia paling penting tak buat bebel, dengar cakap. Itu penting. Okay, first seorang-seorang. Lepas tu yang kedua, dua-dua sekali Boleh? Yang ni satu ni ucapan lah. Ucapan untuk pengantin lelaki Okay, ucapan untuk pengantin lelaki. Lepas tu last sekali dua-dua. 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum. Untuk pengantin lelaki, Khairul Hazim. Selamat pengantin baru saya ucapkan. Semoga tak ada kasihan. Okay, apa tadi? Nasihat. Ya, aku cakap dulu. Aku dah nak wish dah. Harap nasihat aku untuk engkau, semoga hubungan kau kekal. Itu dah doa, itu dah ni. Okay, kau pula. Aku dah ada. Jangan. Bagi saya fikir tu. Okay. Nasihat Nasihat macam tadi lah. Okay. Pakai senang dah, jangan nakal-nakal. Belum. Kau nak besar gila. Apa senang gitu? Tak boleh lah. Memang gigit. Ada ramai follow. Boleh pasang je. Tanggung tu. Ada video. Pandang. Gelak sikit. Gelak betul. Lagi gelak lagi. Lagi pusing saya nak 360 ni. Gelak lagi. Buat lawak. Tak boleh. Yang tangan tu belakang. Peluk. Okay, jap. Ni pandang Isyadir dulu Mana cadir. Okay. Sweet. Buat sweet sikit. Okay, 1. Okay, depan sikit. Okay, 1, 2, 3. Okay. Right, cut. Dia macam filem. Sekarang pukul apa? Pukul 4 lebih. Asar ni. Asal. Nak pukul 5 ke 4. Bawah ada PA system kan. Setting audio dulu kot. So kita akan tanya soalan. Susah. Ada soalan dia macam ni kenal. Soalan SPM. Okay, awak white ni ke? Kita white. Okay. Sampai sini. Ni. Dia dah jalan kursi tu. Sampai. Okay, 50. Sekejap. Okay, ready? Kita orang Bila saudara tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, melayang serindit di atas permata, merebah berkicau di hujung muara.
pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Sayyidil Mu'minin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang sama-sama kita muliakan. Okey, ulang aku dah ready. Okey, dah. Boleh? Bilang okey? Bila sekali hadirin dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita tunjukkan perhatian untuk perarakan yang pertama. Tuan-tuan dan puan, dalam dibawah tanda bersatu, irama langkah penuh sopan, simbol kesempatan untuk pengantin serta bersama diumumkan perarakan masuk kerana dunia gagah perkasa serta serta istrikan di manis cerita yang akan membawa antara masuk ke lapangan persidangan. Mari sama-sama kita saksikan. Music please. Slow bang, slow. Sebelum lagi. Jalan. Slow lagi bang. Jalan. Slow je. Eh. Ada. Sekejap, suruh. Masuk je. Bang. Kejar. Ada announcement.
Sini udah di sini. Sini udah di sini. Kan DJ aku. Oh, perempuan. Meja keluarga yang telah pun disediakan, dan majlis sekali lagi mengalu-alukan kepada seluruh tetamu-tetamu jemputan untuk turut serta mengisi ruangan kosong yang berada di bahagian dalam dewan. Bermula, dipersilakan. Berkaitan untuk majlis yang akan dimulakan oleh pasangan pengantin baru ini, mari sama-sama kita dahului majlis dengan bacaan doa untuk menjamu selera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan ini majlis mempersilakan pasangan pengantin, ahli keluarga, seterusnya para tetamu jemputan untuk menjamu selera. Bang, lepas ni ada ucapan ke apa ada? Tak ada. Abang tanya rumah saya bang. Sebab dia yang pergi bincang ni semua last minute ni. Oh, ya ke? Tak sampai setengah jam punya bincang ni Oi, acara ni. Betul. Ya. Abang tanya rumah saya, dia yang lagi tahu. Oh, okey Dia yang okey. pergi bincang. Dia tinggal bagi tahu, saya ikut dia ni. Tak tahu apa-apa ni. Okey okey. Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang ingin mendekatimu, tapi ku takut cinta ini menjadi nyata. Okey. Okey. Establish. Terbaik untukmu, tapi ya Allah, mana aku kafirlah, ku mencintaimu karena Allah, jika dia yang terbaik untukmu. Rekod sikit. Kita jumpa Abang Legend, Abang Kid. Nak rehearsal ke? Nak research. Boleh. Okey, Reset. 1, 2, 3. Abang sorang-sorang dulu cakap selamat. Selamat. Yang belakang pengantin baru. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, itu rehearsal. Make sure lagi kuat. Boleh tak lagi kuat? Lagi happy boleh tak? Yang nak happening betul-betul ni. Ya betul. Siapa? Oh, okey. Right. Selamat. Belum. Dalam kira 3. Okey. Okey, abang videografer okey. Okey, 1, 2, 3. Selamat. Alright. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3 freestyle. One more. 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih. Balik dah. Balik sini. Bila balik? Stop dah. Di apa yang bulan ni? Dan Johor. Ya, okey. Betul kan? So ada 2 shot lah. Aku close up ah.
Dia jalan dari sini. Kan jalan dulu. Oh, pasal jalan sama-sama kan. Dia nak turun tu kita papa kan. Slowly. Nanti dia akan fokus tangan lah. Tapi dia dah go. Oh, salah ni ke? Okey, jap dapat. Dapat ke? Boleh aku. Lagi sekali aku kat tengah. Kalau boleh tu pusing lah. Sekali je. Okey. 1, 2, 3, go. Boleh buat close up tangan lagi. Close up Oh, boleh. Time turun je. Time turun je. Close up muka dia. Okey. Okay, 1, 2, 3. Okay, pandai syada. Okey. Lagi suasana Kita layan aiskrim. oleh Encik Tuan Marlizam sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak Zan. Abang orang mana? Kurang setengah jam lagi kami terus teman berteman bersama dengan Selangor. anda. Oh, Dan di minit-minit yang ada selalu basking ke? Untuk hobi lah. Kesempatan ini untuk melakukan ucapan kita terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan oleh tim Meranti Garden House of Event dengan keringat yang ada curah Wake up, cik. bakti yang ada berikan kepada pihak tuan rumah kita. Okey, bangun. Memberikan Campak. ini. Alhamdulillah dapat sama-sama Okey, dua-dua tengok sampai ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua rakan-rakan petugas di Meranti Garden House of Event dan juga petugas-petugas tentunya yang ada di seluruh rumah kita. Saya doakan White White Aku close up tau. Okay, 1, 2, 3. Lagi sekali. tidak terhingga kepada seluruh keluarga di tuan rumah Sekejap khususnya Close up depan sikit. dan puan Yusrita sekeluarga. Okay, 1, 2, 3. Sebagai lokasi depan untuk kalian meramaikan majlis untuk insan yang tersayang pada hari ini. Alhamdulillah satu perkongsian rezeki Okey. yang cukup baik kepada Pelik tu selfie. Akak-akaknya ada. Kak, kita tolong kak. Selalu orang bentuk-bentuk lah. Okey. Oh. Cuma ni kan? Aku suruh buat lain-lain pun lebih kurang apa. Paling dua. Tanya. Apa? 3. Macam ni. Ada sekali pengantin macam ni. Kau apa lagi Serius lah? lagi 3 bini ke kau? Ui. Thank you. Cik Nahan tu. Balik luar Okey, terima kasih tau. Boleh. Ada yang mau lagi. Okey, oh. Okey, bang. Gerak dulu Balik. Okey, sama.